setelah kita berjaya menukar kerajaan pada awal-awal tahun 2018 dahulu, itu saya rasa itu kali pertama rakyat rasa akhirnya kita ada harapan untuk perubahan yang lebih baik. Kemudian langkah Sheraton berlaku dan sekali lagi rakyat, walaupun Pakatan Harapan tak dapat mandat secara mutlak, tetapi kepercayaan itu ada apabila Perdana Menteri ke-10 mengangkat sumpah. Dan bukan untuk saya bercakap perkara yang tidak baik, tetapi saya yakin setelah 9 tahun ahli-ahli politik ini bergelumang dalam industri mereka, bertukar-tukar kekasih, bertukar-tukar kawan, ramai gila rakyat biasa yang yakin sebenarnya ada harapan tahun 2018, ada harapan tahun 2022, mereka sudah hilang harapan. Saya tak nak sebut, tapi perkataan lain harapan ni adalah hilang expectation lah. Sebab itu, saya mewakili dinosaur-dinosaur yang tua atau anak-anak dinosaur ataupun sayap-sayap pemuda parti politik yang nampak saja muda dan Gen Z tetapi masih mengamalkan gaya politik dinosaur. Pertama sekali, apa yang kami perlu buat sebenarnya bila berada di atas pentas ni bukan sembang gajah, bukan sembang hebat, tetapi minta maaf kepada rakyat yang pernah berharap kepada seluruh politikus, tetapi politikus ini menghampakan saudara dan saudari. Jadi yang pertama, minta maaf. Kemudian kita buat apa? Kemudian kita tawar benda yang baru. Sebab itu, saudara-saudari, apabila saudara Rafizi dan saudara Nik Nazmi yang di depan saya ini memilih untuk walk out daripada government, daripada kerajaan, meletakkan jawatan menteri, satu jawatan yang diidamkan oleh macam-macam spesies di dalam Malaysia ini, tetapi mereka dua ini buang tabiat. Mereka pergi resign. Ada yang kata, ini merajuk semata-mata, saudari. Tapi kalau betul lah itu ceritanya, lebih baik mereka stay dekat situ saja. Tapi ini bukan soal merajuk tak merajuk, saudari. Ini soal mereka dah pandai ataupun mereka dah tengok, dah read the room. Dah tengok rakyat ni sebenarnya tengok makin lama, ahli politik ni makin lama, kamu orang ni sama sahaja. Tukar ini sama, tukar itu sama, dan akhirnya rakyat tak ada pilihan. Sebab itu survey pun menunjukkan, bukan tipu-tipu, tetapi dalam masa beberapa bulan sahaja ini, sebenarnya semakin ramai orang yang disenfranchise atau semakin ramai rakyat yang sebenarnya dah tak boleh nak memilih siapa kerana sikap ahli politik yang seperti ini, saudari. Sebab itu hadir bersama untuk memberikan tawaran yang baru, yang berbeza dengan parti-parti politik yang lain. Terus bercakap, bersama ini kerjanya memecahkan undi saja, saudari. Saudari, kepada siapa yang tak ada cermin tu, saya rasa kena tengok cermin, saudari. Kalaulah DAP, kalaulah parti-parti pembangkang yang lain, pada awal-awal tahun penubuhannya pun, masuk dalam pilihan raya, mungkinlah DAP pun pada awalnya masuk pilihan raya, MCA pun akan cakap perkara yang sama. PKR, awal-awal masuk pilihan raya, antaranya adalah mungkin masih lagi ramai bekas UMNO mencuba membawa semangat kemalayuan. UMNO pun akan kata, kamu ni pengacau sahaja. Tetapi saudara-saudari, kerana kalau kita tidak kacau, saudari, status quo sekarang ini, kalau kita lihat semuanya sama saja, ahli-ahli politik ini, A sama, B sama, C sama, tak ada siapa yang akan ubah. Akhirnya kita akan hidup dalam gelombang dan kepompong yang sama. Sebab itu hadir bersama pada hari ini untuk membawa kelainan. Politik tanpa kompromi.
politik tanpa koalisi, politik tanpa kerjasama untuk mendapatkan kuasa semata-mata. Dan inilah poin yang paling penting, saudari, kerana saya bimbang. Saya dan juga rakan-rakan yang lain, anak cucu. Saya belum kahwin tapi saudari ada anak cucu. Lebih baik pentingkan mereka. Kalau kita leka, kalau kita terlena, ahli-ahli politik ada satu apparatus yang baru, iaitu apparatus untuk bergabung selepas pilihan raya. Sebab itu jangan pelik, DAP daripada bulan 6 ke bulan 7 ke bulan 8 mereka menangguhkan sidang khas mereka. Azam Baki punya isu, spesies terancam dalam negara ini mereka buat diam, korporat mafia mereka tutup mulut, dan macam-macam salah laku yang berlaku sekarang ini. Business as usual. Kenapa, saudari? Jangan risau. Saudara-saudari boleh bising. Tetapi kalau kami tak cukup nombor, kamu tak cukup nombor, selepas pilihan raya, kita kahwinlah. Manifesto-manifesto tu semua, kita letak saja bawah kapet. Kita ni kan kerajaan perpaduan. Kita ni kan bukannya kerajaan dengan mandat yang mutlak. Tak payahlah laksanakan. Sebab itu kalau perkara ini berlaku 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, suara saudara-saudari tak ada nilai pada ahli politik. Sebab itu kena datang orang-orang gila macam yang ada dalam bersama ini, orang-orang gila macam Nik Nazmi, orang gila macam saudara Fizi. Orang-orang gila seperti ini kena datang dan membuat kacau kepada aktiviti-aktiviti tidak bermoral ahli-ahli politik dinosaur seperti yang kita ada sekarang ini. Saudara-saudari, bila kita cakap soal suara, sebab itu saudara Rafizi, saya rasa daripada awal kempen, dia bercakap soal suara. Back to basic. Please back to basic. Kembali kepada yang asas. Bukan soal sembang berdegar-degar, tetapi kualiti saudara-saudari. Sebab itu dia ada beza voice dengan right to be heard. Saudara-saudari boleh bising. Semua yang ada di bawah kemah ni boleh bising. Nyet, 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 nyot, 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 nyot. Tetapi bezanya adalah suara saudara-saudari ini didengari ataupun tidak. Dan itulah kerja bersama memastikan bahawa suara saudara-saudari didengar. Bukan sekadar kamu bercakap dan tak ada siapa heran pun. Kenapa? Kerana kita nothing to hide. We have nothing to lose. Kita tak nak bekerjasama dengan sesiapa kalau kita terpaksa kompromi prinsip, kompromi politik hanya sebab untuk mendapatkan kuasa. Itu soal suara, soal pemecah undi. Kemudian akan ada yang kata juga, alamak, bersama ni parti kecil. Mana ada kita panggil kuasa, mana ada resources. Tak ada apa saudara. Ini satu lagi masalah sistem politik dalam negara kita. Apabila segala-galanya digerakkan oleh tycoon, oleh orang-orang yang besar semata-mata, yang tidak digerakkan oleh rakyat secara kolektif, maka sebab itu kompromi politik lebih mudah berlaku. Sebelum pilihan raya janji macam-macam dengan rakyat, seolah-olah rakyat yang terhutang budi, tetapi selepas pilihan raya, dengar cakap-cakap tokoh-tokoh korporat ini, dengar cakap-cakap orang yang besar, dengar cakap orang-orang yang berkepentingan. Sebab itu dalam bersama saudari, saya mohon kena undi bersama 11 hari bulan ini, ada 26 jam sahaja lagi, sebab kempen bersama ini tidak digerakkan oleh seorang atau dua orang atau tiga orang semata-mata. Dia digerakkan oleh setiap saudara-saudari yang ada pada hari ini, yang memberikan sedikit wang, yang memberikan sumbangan, yang menjerit dekat sebelah sana itu, yang meramaikan live kita pada malam ini. Jangan pandang rendah dengan peranan saudara-saudari yang masuk dalam live YouTube pada malam ini, yang membantu monetization bersama saudari. Sangat penting. Sebab itu saya mohon, kalau kita cakap ahli politik ini semua sama je, memang saya tak nafikan ahli-ahli politik yang sebelah sana itu memang begitu, ya betul, memang hidup bersama. Tetapi bersama cuba membuat sedikit pembetulan kepada apa yang berlaku ini. Dengan
sedikit sumbangan atau sedikit dokongan saudara-saudari kepada bersama dalam pilihan raya kali ini, kita akan dapat menanam benih politik yang tidak ada kompromi, politik yang berasaskan rakyat, yang digerakkan oleh rakyat secara kolektif, hanya dengan mengangkat kepentingan rakyat, mengangkat suara saudara-saudari menjadi pembangkang yang konstruktif dalam Dewan Sesedari. Sebab kalaulah tengok gayanya ini, memang tak akan ada pembangkang sekali lagi kalau PH dan BN bercomolot sekali lagi selepas pilihan raya negeri. Sebab itu kena sokong bersama saudari, suara saudara sangat bernilai. Jangan biar dipijak-pijak, jangan biar diinjak-injak oleh ahli-ahli politik, dinosaur, T-Rex dan